Wah, meriah nampak. Geng-geng Wirarput tengah berkumpul. Cakap biar elok sikit lah brother. Kereta kau pun kereta reput juga. Bukan kau pakai Ferrari pun. Reput tak reput lah brother. Yang penting aku tak main convert macam kereta korang ni. Tak macam Sajat main convert-convert ni. Weh Tony, kau cakap sekarang apa yang kau tak puas hati sangat dengan kita orang ni? Wah, pandai kau menyalak sekarang Menyalak tak menyalak lah. Cara kau ni tak betul Tony. Habis tu, korang nak buat apa? Nak race? Berani? Pukul apa ni? Tak bangun-bangun lagi. Pergilah bangun cari kerja. Aduh, hai stres aku hari-hari macam ni. Syafiq, bangunlah. Bising lah nenek ni. Hei, boleh stres aku hari-hari macam ni dengan budak ni. Hai, apa ni nek? Pagi-pagi dah bising ah. Pergilah cari kerja tu. Takkan hari-hari nak makan tidur je kerja kau. Saya pergi dulu nek. Hai, mandi pun tak dah nak pergi cari kerja. Siapa yang nak ambil kau bekerja kalau kau macam tu? Syafiq, pergi dah mandi dulu. Kau nak tahu tak? Tadi, aku nak pergi bazar. Sikit lagi motor tu nak langgar aku. Asal tidak dah home dah. Alamak. Betul. Lepas tu kereta tu pula nak sound-sound aku. Weh, sepet datang. Dia tak tahu ke aku ni siapa? Weh, Pat, mana? Lepak lu, Pat. Dia mana boleh lepak dengan kita orang. Dia bukan ada kereta pun. Sepet. Kesian pula aku tengok kau. Nak kesian buat apa? Dia tu pemalas tu yang tak ada kereta macam kita orang ni. Weh, kau tak baik tau cakap macam tu. Oh iya ke? Habis tu kau nak cakap kau baik sangat lah. Kau tak ingat minggu lepas kau curi spender Pak Mail kat sebelah sempang rumah aku tu. Ais, kau ni diam-diam sudahlah. Kita-kita yang tahu sudahlah. Spender mahal tu walaupun second. Hey, Sepet. Lama tak nampak. Last aku jumpa masa zaman sekolah dulu. Tak sangka kita boleh jumpa hari ni. Tony, apa khabar? Sihat? Aku ingat habis sekolah ni kau boleh berjaya, boleh berubah. Tapi aku tengok atas bawah macam sama je, tak ada perubahan. Tahniah lah ya. Aku tengok kau sekarang dah makin berjaya dah. Aku pun tumpang bahagia. Aku ni Pat, bukan setakat berjaya Pat, tapi aku juga bahagia. Kau tengoklah siapa yang ada dalam kereta tu. Yuni. Kau kenal kan? Sekarang ni dia dah jadi tunang aku. Baiklah semua, kelas dah habis. Tinggal aku. Yahoo! Kita dah 23, Pat, tapi kita tak ada apa-apa. Kau faham tak? Aku dua macam ni je. Itu aku risau bila family aku tanya ke apa kan. Sekejap. Aku dah sedang dah bengkok. Tapi Matt, bapak aku tanya juga kadang-kadang. Macam tu. Weh Gar, jom petani kita mandi tasik depan tu. Malas lah aku. Lah jomlah, bawa ada pancing sekali. Mana tahu dapat toman. Bapak aku bising tu. Aku malas lah. Nanti kalau tak pasal-pasal letak pipe melekat kat pinggang aku. Syafiq, tunggulah. Janganlah laju sangat. Jalan je lah. Syafiq, Apa dia? laju-laju lagi mana? Baliklah, mana lagi? Budak ni mesti main bomoh ni. Sebab tu lah Yuni melekat je dengan dia. Jauh termenung. Tengok masa depan ke? Kau tengok tu si Yuni tu. Duk melekat je 24 jam dengan si Sepet tu. Ni mesti dia main bomoh ni. Aku rasa macam tu juga.
Apa kata kalau kita report kat bapak you ni? Safi, tunggulah. Jomlah kita lepak kat taksi depan tu dulu. Tak nak lah you ni. Nanti bapak kau nampak macam mana? Alah, kau relax je lah. Bapak aku bukan makan orang pun. Tak nak. Ngantuk lah. Syafiq, tunggulah. Syafiq. Tahniah lah ya. Semoga dipermudahkan urusan korang. Tak perlulah nak acah-acah doakan kita orang. Kau tak doakan pun, kita akan bahagia lah. Gerak lu, panas lah. Nasib baik ada kereta. Jalan kaki bang, patutlah single. Total semua RM4.70. Okey, baik. Baki RM3.30 Terima kasih, datang lagi. Ni je ke bang? RM4 je. Okey, baik. Terima kasih. Ya? Saya nak tanya, kat sini ada kerja kosong tak? Nak minta bagian apa ya? Saya tak kisah. Kerja apa pun saya boleh. Awak ada sijil apa-apa tak? Tak ada lah. Kalau tak ada, tak boleh. Sekarang nak pergi cuci tandas pun kena ada sijil. Jadi macam mana? Jadi macam mana lagi? Boleh keluar cuba cari tempat lain. Okey, baiklah. Terima kasih. Wah, meriah nampak. Geng-geng Wirarput tengah berkumpul. Cakap biar elok sikit lah brother. Kereta kau pun kereta reput juga. Bukan kau pakai Ferrari pun. Reput tak reput lah brother. Yang penting aku tak main convert macam kereta korang ni. Tak macam Sajat main convert-convert ni. Weh Tony, kau cakap sekarang apa yang kau tak puas hati sangat dengan kita orang ni? Wah, pandai kau menyalak sekarang Menyalak tak menyalak lah. Cara kau ni tak betul Tony. Habis tu, korang nak buat apa? Nak race? Berani? Cakap besar. Enjin pun guna enjin stock. Enjin stok aku ni boleh tapau kereta korang semua ni lah. Aku guna gear 2 je. Bapak belagak Muhammad ni siut. Meme lah. Macam berani. Kalau kau kalah, aku ambil kereta kau, aku buat reban ayam. Macam mana? Boleh? Sembang lah kau. Berani tak berani, brother? Kalau goyang, cakap lah goyang. Kan? Okey, aku berani. Tapi dengan satu syarat. Kalau kau kalah, kau buang kereta Iken9 kuning-kuning tai Weh, kau polis ni game, masuk polis, dalam polis. jamban. Boleh? Weh, hal kita tak settle lagi Reban ayam. Belah-belah. Kalau berani, merah follow. Mati-mati aku ingatkan polis. Rupanya van jenazah. Kalau tahu macam ni, mesti jadi tadi budak wira lawan Iken9. Aduh, hai, kacau line betul lah. Tak, sekarang ni mana Tony dengan Jack? Manalah aku tahu. Dari tadi di belakang kita aku tak mampu ke potong.
tu je dipotong kereta aku. Enjin apa dipakai ni? Woi, kau nak mampus ke apa? Dan muka kau. Apa benda lah korang ni bawa kereta? Otak tinggal kat rumah ke? Kalau aku langgar macam mana? Bawa kereta pakailah otak. Tolong. Menyusahkan orang je. Tolong, kaki saya sakit. Tolong. Aduh. Tolong. Pulau Lumbu tadi gandang mendapat. Tolong, kaki saya sakit. Kaki dia tersepit ni. Nampak macam teruk kaki dia ni. Itulah tu. Kau pergi call ambulans. Okey. Kasih tukar tayar 4 biji. Apa tayar you mau? Kasih jenama Maxis. Maxis ah. Itu tayar motor be. Apa tayar ada untuk kereta laju macam kereta saya ni? Michelin ada, Potenza ada, apa you mau? Kasih Michelin lah. Berapa? 4 biji 800 lah cicai-cicai kawan-kawan punya harga. Macam Okey lah. Kasih tukar. Bos, nak tanya sikit. apa mau? Kat sini ada kerja kosong tak? Sekejap ah. Leo, Ya bos. election Chifan. Okey bos, okey. You mau kerja sini kah? Ya bos, kalau ada. You ada pengalaman bikin ini kerja? Buat masa ni saya tak ada pengalaman lagi bos. Tak ada pengalaman lah. Maknanya susah lah ini macam. Tapi boleh lah kalau you mau kerja. Tapi gaji sikit lah boleh. Gaji sikit saja mah. Boleh. Saya tak kisah bos, asalkan dapat duit halal. Okay lah kalau macam tu. Dari sini ikut saya. Sikit-sikit belajar. Baik bos, terima kasih bos. Dalam dunia otomotif ni, you kena belajar basic dulu. Macam tukar plat, tukar minyak hitam. You belajar di basic dulu. Nanti lama-lama you akan pandai lah. Susah lah macam ni bos. Dah macam-macam cara dah kita cuba. Saya tengok bahagian enjin ni semua dia okey. Saya rasa tak ada masalah. Budak. Kau tahu apa pasal kereta ni? Baik kau diam. Sabar. You mesti mau banyak sabar mah. Dia cakap saja tak ada salah pun. Tapi bos, budak ni bukan ada pengalaman langsung pun pasal kereta. Alah, you ni ada pengalaman ke? Tak ada pengalaman ke? You kasi cubalah dulu. Saya rasa ni kena tukar wiring kunci lah. Alamak, kau ni lebih-lebih pula. Tak salah pun. Pergi mari angkat wiring. Berapa kali lagi nak cek ni? You macam mana boleh tahu ini wiring sudah rosak? Saya main teka je bos. Ya kah? Sebelum ni you ada pengalaman ke kerja bengkel? Tak ada bos, saya duduk rumah tolong-tolong nenek je. Tapi saya memang minat lah bahagian otomotif ni. Bagus lah kalau macam tu. Nanti kalau dah minat, benda tu dia akan datang sendiri tau. Akan cepat pandai. Minat pun tak guna juga kalau kerja malas. Apa benda lah budak Kenapa baru ni. pula dah? Dia tak masuk lagi dah buat hal. Alah, lek dia tegur je pun. Mana tahu apa yang dicakap tu betul. Ya tahu masalahnya brother tu dah kerja bengkel dah berbelas tahun tahu tak. Mestilah dia tahu bab-bab enjin kereta ni apa yang problem. Okay bos, dah siap pasang. Cuba Stan. Okey lah. Tepilah sikit. Alahai. Semak. Wih, hidup siot. Makna budak tu memang power lah. Wah, sudah hidup mah. Sudah 3 minggu ini kereta sadai. Nasib baik you ada. Tak ada bos. Bukan sebab saya main teka je tadi. Sial lah. Boleh pula budak ni cari muka depan bos. Tak guna betul. Okeylah bos, kalau tak ada apa-apa, saya pergi balik dulu ya. Okey. Esok pukul 8 saya datang. You apa nama tadi? Safiq bos, Safiq. Safiq ah. Okey. Engkaulah sekuntum bunga sakura. Mana mau pergi adik? Duduk sini dululah dengan kita orang. Saya nak balik bang. Ayah jangan buat macam tu ayah. Tu kawan you ni dah ayah. Lepaskanlah dia ayah. Relax kan aku terajang juga anggo dikejar lagi ya. Aku jangan bang. Tahu lah. Jangan bang. Tolong bang, tolong. Oh, kau nak lepas Tolonglah bang, lepaskan saya bang. Saya nak balik. Bang. Ayah, tolonglah lepaskan bang. dia ayah. Mampus kau sepet. Inilah akibatnya bila kau kacau Yuni. Yuni tu hanya untuk aku. Belasah dia. Ayah, tolonglah ayah. Kau diam je lah Yuni. Inilah balasan untuk budak yang tak sedar diri. Ni makan dia. Ambil kau. Abang.
Lepaslah saya. Dia tak tahu apa pun ayah. Sakit, Lepaskanlah bang. dia. Kau diam. Ni makan Okey, dia. ampun, bang. Ambil kau. Masuk kereta cepat. Memang lagi. Sakit bang. Memang lagi. Bang. Ayah, Tolonglah ayah. Jangan buat macam ni Sakit ayah. bang. Lepaslah bang. Ayah. Bang, tolong bang. Tolong bang, lepaskan saya bang. Lepas ni saya janji saya tak kacau lagi bang. Tak cukup budak ni. Bang sakit Bagi bang. lagi. Bang sakit. Weh, kau tahu tak? Tadi budak Wira tu dia follow aku awak. Dia follow. Lepas tu dia masa tu dia kat depan lah. Konon-kononnya kereta dia laju lah kan. Lepas tu? Lepas tu aku bagi dia. Aku bagi. Aku tekan. Aku pintas je. Aku potong mat. Aku buat kereta dia macam tak ada enjin bai. Serius lah? Lepas tu sampai kat Sempang tu. Dia ada bus tau. Aku dah nampak dah daripada jauh kan. Ha. Aku nampak. Aku break. Aku pusing steering aku. Aku drift. Wish. Aku dapat ngelak. Yeah. Tapi Wira tu kau tahu. Kenapa? Dia bahan divider mat. Dia langgar divider. Oi gila lah. Nasib baik dia tak langgar bas tu. Kalau langgar bas tu aku rasa dia dah meninggal lah kat situ lah. Weh, nasib baik lah. Kalau tak habis lah. Ya doh. Aduh budak Wira convert nak lawan ni K9. Cih. Diorang bukan power pun. Convert je lebih. Memang lah. Dah lah geng. Aku nak pergi dating jap. Habis kita orang ni Gini, macam mana? jom lah kita gerak. Cari makan dulu. Weh, kita orang nak ikut juga. Alah, korang takkan nak ikut juga. Aku nak pergi dating ni. Korang pandai-pandai lah. Sampai hati tu kau tinggal aku.